Ada 7 cara macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah pada seorang. Yang pertamanya secara langsung. Istilah dalam bahasa Arab dia wahbiyah, al-wahhab. Wahab lana min ladunka rahmah. Hablu ni, wahabah ni adalah anugerah secara langsung. Maknanya tiba-tiba ada kesedaran. Ketukkan hati itu untuk buat keputusan tu Allah bimbing tu secara langsung. Tanpa apa sebab Allah bagi hidayah. Yang kedua dengan jalan ilmu. Dalam Islam menuntut ilmu ni minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu. Syabas saya ucapkan pada ibu, kakak, ayah saya sekalian kan. Duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah rezekikan sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Ada kadang ilmu tu, dengan ilmu tu kita akan nampak satu benda. Oh gini kan. Dengan ilmu tu terbuka hijab. Yang ketiga dengan jalan, dalam bahasa Arab dipanggil tafakkur. Tafakkur ni berfikir, mengambil iktibar. Betul dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-13. Allah SWT sebut, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Maknanya sesungguhnya pada demikian itu ada ibrah, ada pengajaran bagi orang yang melihat. Dengan jalan tafakkur. Betul dalam hidup kita ni, apa benda yang berlaku dalam hidup kita, kita ambil iktibar. Oh satu benda, kita belajar satu benda kan. Sebab hidup ni adalah sebuah universiti. Betul saya panggil hidup ni universiti kehidupan. Banyak benda kita boleh belajar. Banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu. Dia adalah sebuah universiti. Apa yang berlaku dalam hidup kita ni. So kena berfikirlah. Yang keempatnya daripada orang yang menyampaikan. Orang menyebut. Kalau ada orang menegur kita satu benda, cara pemikiran kita positif, kita ambil iktibar. Walaupun perkataan tu menyakitkan kita. So ambil iktibar lah. Jadi hidup kita ni kita kena tahu kelemahan diri kita. Kadang-kadang orang menyebut satu benda tu, oh boleh. Maksudnya, oh boleh tahu kelemahan diri kita dan kita pun ambil iktibar daripada itu. Yang kelima, dengan jalan mimpi. Mimpi ni, kalau dalam hadis Nabi SAW, akhir zaman, antara maksudnya berita gembira yang Allah bagi pada kita, bagi orang beriman, antara mimpi-mimpi yang benar. Ulama kata, 1 antara 40 mimpi orang yang jaga solat paling kurang. 1 ke 40, maknanya mimpi itu benar. Jadi kalau kita mimpi itu, kadang-kadang dia sebagai satu sign ataupun tanda. Bagi orang yang jaga solat dia lah. Maknanya jaga solat, dia ihdinas siratal mustaqim tu. Lepas tu mimpi ni kadang-kadang, maksudnya, dia adalah satu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maksudnya mimpi dalam keadaan yang jangan taksub mimpi lah. Hati kita akan rasa benda tu dan kita find out sendiri lah. Ada orang mimpi kadang, abang malam keluar dengan perempuan mana? Mana ada? Tak ada, saya mimpi abang keluar perempuan. Bukan taksub macam tu Ada orang taksub mimpi macam tu. So maksudnya yang Allah bagi sign, petanda. Ini kelebihan orang Islam. Dalam hadis Nabi sebut. Maknanya 1 ke 40 akhir zaman, mimpi itu adalah benar. Tanda. Yang keenam, dengan jalan kejadian. Kejadian yang berlaku. Kejadian yang berlaku, kita dapat melihat satu benda yang orang yang tak nampak. Kejadian-kejadian yang berlaku. Peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kita dapat ambil iktibar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, iaitu dengan jalan Allah rezekikan kita berdoa. Doa ni rezeki sebenarnya. Sebab banyak orang dia tak tahu nak doa macam mana. Jadi Allah rezeki kita berdoa, dengan itu Allah bagi hidayah. Dengan jalan berdoa. Doa ni dalam bahasa Melayu pun tak apa, tak semestinya bahasa Arab. Tapi kadang-kadang kita pun tak tahu nak minta apa doa. Kalau kita tak tahu nak minta apa doa, kita rasa hidup kita okey je, paling kurang baca doa yang paling Nabi banyak baca dalam hidup Nabi, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kebaikan aku di dunia, berikan kebaikan aku di akhirat, hindarkan aku daripada azab api neraka. Itu dipanggil doa minta takdir yang baik. Takdir, kita hidup dengan takdir. Kita nak Allah kurnia dengan takdir yang baik. Dengan doa.